Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu rahsia yang ada dalam ChatGPT yang mungkin ramai belum tahu. Tak adalah rahsia sangat, cuma dalam ChatGPT sebenarnya kita ada beberapa quick commands yang boleh digunakan untuk memudahkan proses prompting. Maksudnya kita tak payah nak type berjela-jela. Dia ada arahan-arahan tertentu yang boleh kita gunakan dengan cepat. Tapi dalam video ini saya nak kongsi 3 yang utama. Jom kita tengok. Arahan pertama yang boleh digunakan adalah /eli, kemudian umur. Contoh, kalau kita nak terangkan sesuatu kepada budak umur 10 tahun, kita just /eli 10. ELI itu bermaksud explain like I am. So, dia akan terangkan mengikut umur yang kita tetapkan. Kita lihat contoh ini. Contoh yang kita sedang tengok ini adalah ELI 10, kemudian dasar pendidikan negara. Maksudnya saya nak terangkan dasar ini kepada budak umur 10 tahun. Explain like I am, dan nampak tak dia akan ringkaskan penerangan seperti tengah terang kepada budak 10 tahun. Arahan kedua yang kita boleh gunakan adalah /TLDR, too long didn't read. So dia boleh ringkaskan sepadat mungkin topik ataupun konsep yang kita nak ketahui. Contoh di sini kita lihat. Untuk contoh ini saya letak /TLDR, vibe coding. Saya nak dia terangkan vibe coding dalam satu perenggan saja, tak payah panjang-panjang. So dia terus ringkaskan makna vibe coding dalam satu perenggan. Arahan ketiga adalah /human, yang ini untuk humanize sedikit bahan yang kita nak. Maksudnya dia boleh tolong gunakan nada seperti manusia, tapi dia tidaklah menjadikan teks kita itu 100% manusia ataupun kurang AI-nya. Dia cuma membantu kita menambah baik dari segi nada ataupun gaya penulisan manusia. Kita lihat contoh ini. Untuk contoh ini saya letak /human, tulis email untuk minta kebenaran cuti. So dia akan tulis email itu dengan nada dan gaya bahasa yang lebih manusiawi lah. Maksudnya tak selampau AI. Selamat mencuba.